dia lah. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita berada di RCV Bike Rental. Kita nak bawa test motor Hypermotard 921. Kalau tengok sini, dia dah tukar exhaust revoke. Single arm guys. First time bawa motor single arm ni. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Tak rasalah tinggi sangat. Ganggu lah sikit dia punya cermin ni. Start recording the trajectory. Okey, brake dia ngam. Bunyi dia sedap. So aku pakai ni mode touring je. Takut lah. Mode touring pun rasa takut mat. Kita ada lampu hazard light ada. Kita boleh tukar mode on biasa. Signal sini. Ini dia punya ni lah. Sedap. Dia tak ada quick shifter. Lebih pada mechanical lah. Dia nak tengok apa ni. Nak lah tengok apa benda ni, side mirror tapi tak boleh nak tengok ni. Naik genting dulu. Kiri ni naik genting. Tapi bila duduk atas motor dia rasa macam tinggi. Ke sebab dia tinggi dia motor ni kecil. Tapi bila aku letak kaki tadi, tak adalah jengkir sangat. Time bawa Hypermotard. Ini bawa touring mode. Dia pick up lain macam oh. Dia ada satu lagi mode urban, sport mode. Berat guys. Santai lah, kita santai. Jadi nak gimana kan. So ini dia motor daripada RC. Sebab satu, kenapa aku cakap, kenapa korang perlu sewa motor dengan dia orang ni. Bukan dia orang sajalah. Okey, yang pertama, kenapa korang perlu sewa motor dengan dia orang. Satu, korang tak perlu fikir dah nak servis, nak kena tukar tayar, nak jaga tu, nak jaga ni. Dia orang akan settlekan lah servis tu semua. Korang just, kalau kau sewa, just bawa je motor. Itu dah hilangkan kerisauan nak servis, nak desmo ke nak ikut lah, nak VC ke apa, tak perlu dah. Sebab dia orang akan buat TikTok punya servis. Tayar dikasih cun-cun punya. So korang bawa je. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa perlu sewa motor. Contohlah kalau korang
korang masuk bengkel ke, kena servis ke. Dan korang nak ride tapi tak ada motor, itu kedua, boleh juga sewa. Kan senang je, bayar je deposit, bayar sewa, terus dah boleh bawa motor. Servis, nampak memang TikTok kan nak puji sebab aku dapat bawa ni, aku dapat sewa kat dia ni. Aku puji sebab memang servis dia memang bagus. Contoh kalau korang jauh pun dia boleh hantarkan motor ni, cuma ada charge lah, dia boleh pakai motor dia orang kalau kau nak sewa. Dan dia ada macam-macam jenis motor, bukan Bugatti saja. BMW ada, Kawasaki ada, Suzuki ada, semua ada. Nak je, cakap je nak apa. Oh, tak tinggi tu, boleh jejak kaki. Panas. Oh, tak panas lagi. Ya doh, mana doh minyak dia? Sabar, ke depan lah. Sikit saja je kan.
Hey. Hey, woi Zainai. Ha? Salah group kot. Dekat rekod. Ada rekod? Tak ada. Nanti tengok. Oh sana. Tu. Sana ni daus.